Baru-baru ini, tular isu tentang NGO Muslim Friendly Watch yang menggunakan jenama Muslim Choice sebagai pengiktirafan status halal untuk syarikat pengeluar makanan. Secara sepintas lalu, NGO ini menawarkan khidmat untuk memastikan sesebuah premis atau pengusaha makanan itu berstatus halal dengan mengenakan bayaran. Tindakan tidak bertanggungjawab ini telah menimbulkan kekeliruan besar dalam kalangan umat Islam. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah mengesahkan bahawa label Muslim Choice sama sekali tidak diiktiraf sebagai sijil halal. Syarikat itu sendiri telah memohon maaf dan menjelaskan bahawa label mereka bukanlah pensijilan halal, tetapi hanyalah merujuk kepada ciri-ciri Muslim friendly seperti kompas kiblat dan waktu solat. Persoalannya, apa beza halal JAKIM dan jenama Muslim friendly dan mengapa kekeliruan ini sangat bahaya kepada pengguna Muslim? Sijil Pengesahan Halal Malaysia JAKIM adalah sijil yang ketat dan holistik. Proses pensijilan ini merangkumi piawaian dari bahan mentah, pengilangan, pemprosesan sehinggalah kepada pembungkusan. Ia tertakluk kepada akta dan pemantauan berkala. Bahayanya di sini wujud apabila sesetengah syarikat mengambil kesempatan atas sentimen agama. Syarikat seperti ini tahu bahawa pengguna Muslim akan mencari kepastian status halal makanan atau produk. Apabila mereka menggunakan label seperti Muslim Choice, ia mengelirukan pengguna yang menyangka produk tersebut telah melalui proses pensijilan yang ketat seperti yang dilakukan oleh Halal JAKIM. Ini merupakan taktik pemasaran yang tidak bertanggungjawab, yang cuba menunggang sentimen agama. Dalam isu yang tular ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mokhtar telah mengambil tindakan segera dan tegas. Beliau telah mengarahkan Ketua Pengarah JAKIM untuk segera mengeluarkan kenyataan amaran rasmi kepada pihak Muslim Friendly Watch agar menarik balik segala bentuk promosi dan pengiktirafan Muslim Choice yang boleh mengelirukan pengguna Islam. Datuk Dr. Naim menegaskan, sekiranya pihak MFW gagal mematuhi amaran yang diberikan oleh JAKIM, beliau telah berbincang dengan Yang Berhormat Menteri Datuk Armizan Muhammad Ali agar KPDN-HEP mengambil tindakan tegas di bawah Akta Perihal Dagangan. Tindakan ini akan diambil atas kesalahan penyalahgunaan logo halal atau sebarang bentuk pengiktirafan yang mengelirukan. Dalam Islam, mencari yang halal bukan hanya kewajipan undang-undang, tetapi juga kewajipan agama. Konsep halalan thayyiban menuntut kita meneliti sumber, kebersihan dan keselamatan produk yang digunakan. Oleh itu, tanggungjawab untuk memastikan sesuatu produk itu halal terletak di bahu pengguna Muslim. Panduan kepada umat Islam dalam negara adalah mudah. Status logo halal JAKIM tidak pernah diragui. Jangan kita tertipu dengan logo rekaan sendiri atau istilah pemasaran yang nampak gah. Gunakan portal atau aplikasi rasmi JAKIM untuk menyemak status halal. Jika ia tiada dalam pangkalan data JAKIM, ia tidak mengikut piawaian ketat negara kita. Sebagai orang Islam, kita perlu berbangga dengan sistem pensijilan halal negara kita. Halal JAKIM bukan sahaja diiktiraf di Malaysia, ia juga menjadi penanda aras untuk pasaran halal global. Pensijilan halal Malaysia diiktiraf dan dipercayai di seluruh dunia. Malah sering disebut sebagai sistem halal yang paling komprehensif dan dihormati di dunia. Profesionalisme dan integriti di sebalik logo halal ini adalah yang membezakan daripada label pemasaran yang sangat longgar. Kita wajib melindungi integriti halal JAKIM dengan hanya mempercayai logo yang diiktiraf. Jadilah pengguna Muslim yang bijak dan sentiasa peka. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, iaitu yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Terima kasih kerana menonton.
Terus sokong kami dengan menekan subscribe dan aktifkan loceng notifikasi. Bersama kita, perkasakan kebenaran.